Naik turun harga emas bukanlah masalah. Masalah sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kita asyik menunggu harga yang cantik untuk mulakan tabungan emas. Akhirnya, kita tak mula-mula menabung emas walaupun harga emas terus meningkat dan meningkat. Akhirnya, duit yang kita plan untuk menabung emas hilang begitu sahaja, habis begitu sahaja disebabkan oleh sifat boros berbelanja. Harga emas memang kerjanya turun naik untuk jangka masa pendek. Akan tetapi, untuk jangka masa panjang, harga emas confirm akan naik. Menabung emas bukannya tentang timing, tetapi menabung emas adalah tentang konsistensi. Menabung emas sikit-sikit, lama-lama jadi banyak. Menabung emas sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Menabung emas sikit-sikit sehingga kita boleh memiliki 1 kilogram emas pertama dalam hidup kita. Bagaimana nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold? Klik link di bio Hafizul untuk daftar percuma akaun simpanan emas Physical Gap Public Gold. Hafizul bimbing sebaiknya.